Okey, Assalamualaikum. Hari ni kita ada sebuah kancil Masalah dia pada carburetor. Macam kereta ni, carburetor dia ni, kalau contoh timing pagi tu, susah nak start tu satu. Macam running, nanti dia punya timing jadi tinggi. Owner pun tak nak pening, dia tahu sini boleh buat, dia hantar terus. Dia pun pada rekomen-rekomen bengkel lain juga. Alhamdulillah lah, terima kasih. Kita boleh tengok carburetor yang kita dah custom sekali dengan cleaner. So dekat sini saya nak cerita sedikit. Mana-mana pengguna kancil yang ada masalah macam ni, boleh saya recommend untuk carburetor dobah-dobah punya. Dekat sini banyaklah yang kita ubah. Salah satunya bracket dia. Macam kita auto ni, kabel auto gearbox punya kita nak custom juga. Lepas tu vacuum untuk aircon, pipe minyak dengan pipe auto choke dia. First sekali yang kita boleh nampak kat sini, untuk pipe hose auto choke kat sinilah. Untuk Wira punya ikut asal, cuma laluan dia agak panjang sikit, dia nak menyusul. So dekat sini safety item. Okay, nampak ni macam benda-benda bergeser ni, nampak tu. Ni kita lapikkan pipe getah supaya dia tak bergeser. Nanti lama-lama nanti takut dia bergeser-bergeser, nanti dia bocor air kat situ. Kedua, pipe minyak dia, IC pump dia. Untuk pump minyak ada, untuk radiator dia ni nak kena pakai pipe yang panjang sikit, 1,5 kaki. Akan menghala ke belakang ni. Tu satu nak kena buat juga, satu custom juga. Lepas tu pipe vacuum yang tersilap. So kita boleh tengok pipe vacuum, saya nak cerita pun banyak pipe vacuum dia. So kita boleh tengok pipe vacuum yang kita bypasskan. Okey, keempat, untuk wiring, wire current untuk supply current untuk ke solenoid untuk carburetor. Ambil satu wire ni, keluarkan pin dia, balutkan macam gini. Macam gini safety sikit. Tapekan dia supaya dia tak touching mana-mana nanti. Untuk kereta auto, kebiasaan kita buat kereta manual. Untuk kereta auto, bracket untuk kabel auto ni memang kita nak kena custom. Okey, so kita boleh tengok yang kita custom ni. Bracket ni kita custom. Kita buat tapak dia. Bracket ni kita lekatkan kat sini. Kita buat screw bracket kat sini. Lekatkan dengan dia punya intake ni. Belakang ni ada screw ni kan, ikatkan dia dengan nut. Yang untuk kabel auto ni kita gantungkan macam gini. Macam sebelum ni yang asal dia ada buka kat sini tau. So benda ni takut boleh terlepas. Ni dah welding siap. So dekat sini kabel auto ni penting. Kalau contoh kereta auto, takut kalau contoh kabel auto ni tak pakai, dia macam tak tukar gear kan. So bila ada kabel auto ni, dia synchronize dengan timing engine dengan speed gearbox. So bila kita nak memotong tu, ada macam ada pick up. Bila kita nak buat untuk kereta ni, kita nampak pipe auto choke ni memang keras gila. Okey, sekejap kita tunjuk pipe auto choke dia. Pipe auto choke yang lama dia ni sumbat tau, karat. So kita bercakap sistem air dia ni teruk. So owner pun nampak kita dah buat carburetor ni, dah diri kan. Dia cakap, orang cakap semangat tu ada kan, semangat nak buat kereta ni ada. So dia cakap dengan dia, bang, kereta ni nak kena buat banyak. Antara salah satunya leaking, sistem air, brake. So owner pun proceed. So dia cakap dengan kita, buat je, nak balik kampung. So memang nak kena dalam kondisi yang elok So first kali sistem air. Sistem air terlalu karat. Kita boleh tengok ni sekarang sistem air yang baru. Macam kancil banyak lah bypass hose dia. Semua keras pipe-pipe dia. Memang karat Sekejap bilin-bilin karat dia lah. Sama juga dengan ni. Nampak seram tengok. Sebab sebelum ni tak pakai coolant. Tu sayangnya, bila tak pakai coolant habis. Semua part-part sistem air ni macam pipe hose ni. Lagi-lagi ada satu pipe ni. So kita boleh tengok pipe satu ni. Saya nak tunjuk. Pipe ni memang keras lah. Memang keras. Terlalu keras. Bila kita piak ni macam gini, saya paksa ni. Tak nak dia. Tak nak bengkok dia. Sebab pipe ni kena minyak. Bila kena minyak, pipe jadi keras. So bila jadi keras, nilon-nilon ni pun ikut keras. So bila kita nak ikat clip grip ni. Clip grip ni kan kita punya ikat lagi ketat kan. So bila pipe ni keras jadi limbit tau. So air yang lalu tu sepatutnya tak bocor, bila ikat ketat jadi bocor. Sebab nilon ni dah keras. Itu salah satu sebabnya. Kita nak kena jaga coolant dengan leaking. Macam biasa thermostat, radiator kita hantar servis. Radiator asal memang karat lah. Servis je sebab baru beli. Sebelum ni adalah 5-6 bulan lepas baru beli. Just servis je. So yang lain bahagian brake kita buat repair kit depan. Belakang kita servis balik brake shoe dengan brake pump. Sebab brake pump belakang bocor. Okey, untuk info, pastikan master pump brand yang okey.
Master pump ni baru tau. Okay, bila master pump baru, asal yang pad brake dia ni, untuk belakang dia ni dah loose tau, dia punya luar je, dia punya nut. Ni contoh, nut dia dah loose. So kita buatkan sekali. So bila kita buatkan, ni kita dah buatkan adapter. So kita dah buatkan adapter untuk sambung pipe. Yang ni yang sebelum ni dah loose. So bila kita buat pipe yang baru, dia tetap kuah minyak juga bocor. Sebab sebelum ni pun bocor juga. Bibir ni pun sama tebal, tetap bocor juga. Punca sebab kenapa? Punca daripada sini lah. Master pump ni, master pump ni dia punya bibir dalam dia tu tak berbukit. Maksudnya tak berbukit, bibir dia tu rendah sangat. Sebabnya dia kena tinggi baru dah ditutup. Bila rendah sangat, tak tinggi, minyak tu jadi bocor. Info-info ni harap berguna lah. Owner pun tukar auto filter sebab untuk tukar kebab auto kena buka oisan gearbox. Takung dia buka. So nampaklah auto filter ni memang kotor. So proceed untuk minyak gearbox tukar dengan auto filter. Siap apa semua. Bakar pun kita cat sekali, dah siap cuci. Kita buat untuk tuning timing aircon. So dah settle timing aircon. Alhamdulillah, kereta pun dah siap. Kita dah boleh serahkan pada customer. Sebab owner nak balik kampung ni. Mana yang berminat nak buat macam gini, pasang kereta Wira punya, boleh roger kita kat Jalan Auto. So itu sajalah perkongsian saya hari ni. Semoga ilmu ni bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share dan support page Jalan Auto. Assalamualaikum.